Ini kalau terpaksa. Okey. Terpaksa Bro, yang ini toe point. Yang ini toe point. Okey. Ini recovery point. Kan? Okey. Toe point ni kita untuk tarik pelan-pelan, winching ataupun diikat ke bawah tu dia punya toe point guna dia. Okey. So yang ini recovery point. Dia ada rating dia. Okey. Kat sini ada tulis 4.75 tan. That mean dia boleh sentap 4.75 tan. Baik. So kalau yang ni tak ada, bahayalah. Pembawa kenderaan tak bagi dia punya spare apa semua, dia takutlah mana tahu tiba-tiba airbag terkeluar kan masa kita towing. In case kalau terjadi nak guna juga snatching, boleh guna dua-dua belah. Satu sini dan satu belah sana. Nampak? Ya, okey. Ada dua. Yes. Kita jadikan dia dalam bentuk A. Abang Jamil bagi saya dua macam ni untuk apa? Okey. Ini fungsi dia sama je. Okey. Nama dia shackle. Okey. Yang ni shackle keras. Okey. Hard shackle. Yang ni shackle lembut. Soft shackle. Okey. Fungsi dia sama je. Okey, kat sini kita guna lock macam ni. Yang ni kita cek dia. Macam ni. Okey. Dia jadi shackle. Okey. So macam ni lagi kuat dia tarik. Lagi lah tegang kat sini. Ya, betul. Okey. Baik. Abang Jamil, Yo. macam ni ke saya ikat untuk towing dan winching? Betul ke? Ya betul. So guna soft shackle lagi ringan kan daripada guna hard shackle. Betul. Okey. Kalau katakan saya sangkut dan saya terpaksa buat snatching, betul ke cara macam ni? Sekejap saya tengok. Yes. Ini kalau terpaksa. Okey. Terpaksa Okey. sebab yang ni kita tak tahu rating dia. Kita sentap macam mana kita tak tahu. Takut efek tertimbul ke apa ke kita tak tahu. Okey. Lepas saya dah pakai ni, betul lah Abang Jamil kata soft shackle lagi senang daripada hard shackle ni. Rasanya lepas ni kena beli dua lah macam ni. Nanti saya cari Abang Jamil.